Okay. Lahir dua orang. Dah? 62? Di mana? Di Cosrx. Tak nampak. Annyeong. Tak boleh. Nak apa? Oh, I look slim. Nampak? Aus, macam mana nak pakai kan? Boleh? Okey, jap. Okay, kejap lagi kita akan tunjuk cara. Korang masuk live chat tu live house. Dua-dua. Tak masuk live house. Today Kamu we tak masuk live chat sekarang. Dia kata live chat pun live juga. Dia dari depan. Kejap lagi letak dua-dua kamera. Mana satu nak tengok ni Jack pun invite juga. Boleh tak tengok house live. Tap screen guys. Okay. Kita nak ada 100k live. Annyeong. Hari ni kita akan buat live session, skincare session Ha. Jack. Yeah, with Jack, Fort Bazaar and... So, okay, this is my friend from Korea, right? No, She's no. Malaysian. Akira. Yeah. And this is Rina. Cakap Korea sikit. Wish. Rina. This is Rina from Korea. She's the pretty. Nak beripu pun tak boleh. Nanti jangan. Muak. Hai semua. Hai semua betul. See? Okay, this is She can talk Akira. Malay. Akira from Sarawak, but she can speak Korean sebab dia dah duduk kat Korea lah. Japan also. Tunjuk lagi gambar. Belum masa dia untuk keluarkan. So, Dari umur berapa? Rina cantik. Cakap mu, Dia kata, cakap. Dia kata hai. Sekarang tahun ni 28 97. Kejap. Kaya kita. Okay. So, Produk dah ada. Aus kejap lagi pakai. Ha. Pakai CosRX. Okay. Kejap lagi Aus akan tunjuk cara pakai. Okay, Aus, kejap lagi dah sampai. Dia nak tunjuk semua produk. Oh, let's go, let's go. Okay, duduk. Kita dah ada. Jap. Ada. Aduh, Ni. Jap. Jack, kau punya live dah 1.5k dah viewers. Aku baru 600. Sebab tu Jen nak pakai skincare. Tak boleh, ni belah sini. Dia kena buka ni. Oh ni. Boleh. Sekejap. Sama je. Aus punya dengan sini. Duduk sama. Okay. So, cuma dekat sini ada filter sini. Lain pula buka. Okay, so kita akan promote CosRX today. I'm gonna have my bestie because she's the ambassador. Jap sini. Okay, I'm gonna have Naim. So Naim akan belanja later. Makan. Okay. Olive Young. Olive yang cicak. Okay, nampak tak hari ni Jack dapat banyak gila CosRX punya produk sebab CosRX kata skin Jack very dry. Dia seorang cakap. Very, Kau sarek you know. tak dia cakap. Okay. Sebab Jack tak pakai skincare before dia. So hari ni Sunscreen juga. tak guna sunscreen juga. Korang bayangkan Jack ni tak pakai sunscreen. Dah lah hari-hari keluar pergi main bola, pergi jogging semua teman-teman YB semua kan. So tak pakai sunscreen. So hari ni disebabkan my bestie ambassador CosRX. Tak, Kita tolong bestie Okay, Bella. Okay. Okay. So ni tengok bag ni penuh dengan produk CosRX untuk Jack. First kali ramai orang yang tak tahu lelaki kena pakai pencuci muka je. Okay. This is low pH gel cleanser, sangat bagus sebab kulit Jack dry. Dry, sensitif. Betul tak Jack? And senang burn kan? Senang burn. So kita pakai Betul cleanser yang sangat light dulu. Okay. Lepas cleanser kita pakai toner. We have this toner. Ini baru juga kan? Ni lama. Ini dah lama Okay. The 6 peptide skin booster toner. This is so good untuk skin orang yang Sesuai untuk lelaki yang pemalas. sesuai untuk lelaki yang pemalas macam Jack ya. Jack adalah lelaki yang pemalas. Dia malas nak pakai skincare. So Jack boleh ni pakai ni letak skin dia jadi glow. Lepas tu Jack lepas dah pakai toner kau kena pakai moisturizer Jack. Moisturizer yang mana? Uni. Uni. Kita kacau dia. Moisturizer yang mana? Moisturizer. Kejap. Which one? The one.
Oh, this one. This is the new ceramide. Oh, wow, ceramide, guys. Ada Panthenol B5. Panthenol ni sangat bagus untuk dry skin kan? Hyaluronic acid. So good. Hyaluronic acid and Panthenol is good combination Dia malu, dia orang untuk Malu? Kenapa? Diorang And nak tengok? then this is also very ringan. This is so lightweight. Cik, buka cik. Cuba try pakai. Sekarang kau pakai apa-apa tak? Tak. Nice to use. Weh, kering lah kulit Jack. Jack. kesian. Ni buat apa? Buat apa? Tengok ni. Tak ni. Nak pakai macam mana? Tahu tak kulit perempuan kat Korea ni licin gila weh. Glowing gila. Orang pakai ni rupanya. Kau Zarex punya pekerja punya skin semua cantik. Memanglah. Diorang tiap-tiap hari pakai. Tak apa. Bukan macam tu je. Letak dulu kat tangan kau rasa dia punya texture. Sapu, cakap sapu kat tangan kau. Sangat ringan. Sapu. Like kan? Nice to layer with makeup also. This is good for makeup base. Kan US makeup base juga. So dia akan buat your makeup look so glowing, so healthy, make your skin look so healthy and glowing. Ish. Best ya. Dia kata best. Best ya. Use as a base. Kalau korang nak cloud skin macam tu, very nice. Okay, after toner, Jack kena pakai moisturizer ni. Ni ada hyaluronic acid and panthenol. So good for dry skin and sensitive skin. Kan? And then, mana ni? This one ke? This one better for Jack. This one is very ringan. Okay, and then last kali Jack kena pakai sunscreen. This is the new one. Ini baru Ini baru kan? Sangat ringan. Sangat ringan. Korang boleh bawa ke mana-mana. Boleh tak ada poket. Jack, kita tengok ni ada poket kan? Dia boleh pula demo macam tu. Okay, ni Jack boleh bawa pergi mana-mana. Time dia nak main futsal ke, nak pergi jogging ke apa. Kau just sapu je Jack. Aku sapu sekarang boleh? You need to show the Okay, tengok. house. Ui, ramai lah. Kiring. Ha? You need to show kiring. Kiri? Kiring is thought there's a kiring. Kiring. Huh? Dry skin. She made the kiring dia cakap. Apa tu? Kirim tu apa? Oh, come. Ni dia punya kan? Tengok Jack, senang pakai kau siap. Pakai dah. Macam mana? Macam mana? Situ tak boleh kat luar. Sebab dia punya lubang tu terlalu dalam. Kau cakap apa? Ni kan weh, kau pakai macam ni je weh. Ni kirim. Nampak tak? Comel kan? Ni Ni sunscreen ni harus letak kat bag house ni. Sebab sekarang tak apa korang boleh letak kat sini je. Senang kan? I show you Sebab kadang-kadang orang pemalas tau nak ni. Kan ni. So cute. Cik. Oh tu Bella. Bella sampai Bella pun terkejut tengok benda ni. Kau pakai ni macam ni je. Kau tak payah malas je. Senang je. Benda ni kau bawa je pergi merata-rata. And then dia buat skin kau kurang minyak. Ya, kita buat live hari ni untuk tunjuk semua produk. Tak, kau rasa berat tak? Tak kan? Tak, sebab orang pakaikan mana ada berat. Kau malas kan Jack? Okay, ni kau simpan tau, pakai tau. Okay, Jack hari ni dah pakai. Jack hari ni dah pakai sunscreen. Okay, korang. Cik Ida ingat nanti pakaikan Jack. Ayo, Cik Ida kena pakaikan Jack. Okay, nampak ni. So, nanti kau kena pakai semua ni. Okay, ni korang. Nanti kalau Jack buat live, ingatkan Jack pakai skincare. Kalau malam-malam lepas kau cuci muka, kau pakai ni. Mask ni, bagus gila. Ni Bella pakai ni lah. Nak gimbal. Bella pakai ni lah. Apa dia? Nak gimbal. Oh, ambil lah. Kita orang dah habis dah. Oh nak? Okay. Guna je. Jack nak tunjuk Bella punya photoshoot. Okay. Okay, Jack, itu saja dari awal. Alright. Okay. Saya dah try. Jadi still tak ingat. Apa dah jadi hari ni? Jangan tanya.
This is my bestie number 2. This one number 1 in Korea. Number 1, And number number 2. And Rina. beautiful. Yeah. Rina. Hi semua. Both are my bestie in Korean. Okay. My makeup okay tak? Ready. Action. Cantik. Makeup dia tebal. Macam tebal sikit tapi Kan? ada pipi lah. Sekejap lagi aus ni sebab yang ada skincare ni. Tapi ni belum lagi full kan. I want to change the full later. After this is what I Oh, dia tengah bela tapi. Oh, jap. Mana? Tu. Bukan. Tolong masuk live saya guys. Ada Kak Bel. 삼각대로 바꿀까요? 얼굴 너무 가리는 거 아닌가? 이거 아까 그걸 합성한 거. 아, 그래서 하우스 배지. 네. Ready? Tengok Action. Atira. Ready? Action. Kalau dia cakap sampai pasal Oh, okay. But I think they're all okay. Cuma yang ni look tebal sikit. Nanti kan kita akan buat look yang lain satu. Sebab I ingat mula-mula ni untuk untuk sunscreen. Rupanya ni untuk pack terus. Ceramide. Yeah, so we'll have 1 free. Okay. Korang haus nak end live Bye. 저희가 막 카메라 Saya nak kerja. 것처럼 약간 포즈를 I need to work now, so I need to end live. Okay? So bye. 카메라 들고 있는 것처럼 나오면 좋을 것 같긴 하거든요. Okay. Nanti kita try satu-satu. Banyak sebenarnya produk dia tu. Tu. Satu kan. YB jogging, sekejap lagi datang. Sebelah siapa? Naim. Introvert. Korea tak sejuk. Sekarang sama, kira consider sama lagi kan? Sama. Sama, dia tak adalah. Tu. Tak boleh, konten ni sebenarnya untuk record exclusive ride untuk Cosrx. So selepas ni baru kita masuk. Panas. Sekarang kau apa? 11:08 minit. Lagi nak try pakai apa lagi? Main pakai je kan? Cuba tanya dulu, dia orang pakai tak? Apa dia? Dia tanya dia orang. Ada yang pakai tak? Korang pakai ke Cosrx? Ni. Yang tak nampak ni. Ni boleh pakai terus ke? Tak sure.
Kau tak tanya aku je. Kan? Sama ada wifi tak? Boleh? Kat sini punya. Kan Sebab Nai tak sayang gambar semama. kenapa tanya? Tak tahu nak explain. Tak pernah pakai. Nampak sangat menipu kalau tahu. Sekejap kita panggil orang dia. Booster nama 6. Mana satu kan? Ni ya? Kan? Macam mana orang pakai? Tak. Tak payah pakai lain. Seorang suruh pakai, seorang tak. Dia mana satu? Pakai mask. Instruction kat belakang. Masalahnya dia bagi amount. Tu je. Take adequate amount, lepas tu apply to your face. Tu je. Tapi mana satu yang pakai mana satu, tak tahu. Tunjuk texture pula. Mana satu lah. Tadi pakai yang mana? Ayo, sekejap. Ni kan? Tak, dia tak melekit. Dia pakai terus okey. Dia sebab dia ada tulis airy light. Dia airy light lah. Dia bukan sticky. Jangan tanyalah macam mana. Memang tak tahulah. Ada bau? Tak ada. Kena bau ke? Kejap. Dah kena buka satu-satu. Tak ada kan? Kau banyak macam-macam. Tak ada. Yang ni pula, ni apa? Ni eye patch. Bray, tolong Bray. Apa? Dah explain semua memang. Tak tahu. Aus ini. Apa nak jadi? Saya jaga baju je. Sebelum terangkan benda merapu, Ini je satu set tu tanya-tanya. korang baik jangan tanya pasal ni. Kalau tak dapat info salah. Dia dapat info salah, dia dah macam menyebarkan berita palsu. So balik Malaysia nanti saya kena. Baik tunggu kejap. Dia menyebarkan berita palsu ni, boleh kena tindakan. Baik-baik benda kau sarai kat sini lain saya explain lagi. Memanglah baca law. So satu bag dah cukup. Nanti kita bawa balik Malaysia. Moisturizer pakai siang dan malam. Dah jam nak jawab. Dia memang pakai ni ya, pagi dengan malam ke? Moisturizer yang mana lah? Dia punya direction senang je. Apply a proper amount evenly, avoiding the eye area. Pandai lah kau nak pakai banyak kali. Kan? Nak ulang setiap jam ke, suka hati lah. Nanti kalau ulang setiap jam kau Sarex. Lagi? Cepat tanya. Serum sudah.
Bukan. Apa lagi menjual tu, Jack? Bukan menjual, nak mencari. Lagi satu diorang main tanya je sirup yang mana. Mana tahu. Jangan saya tanya Jack ni, dia kena tahu apa-apa. Tanya je dia. Dah habis dalam beg ni buka satu. Tak ada pun sirum. Sirum yang mana satu? Kita orang tak bagi. Dia ada satu serum dia. Ni. Ni. Serum. Ni. Dah jumpa. Thank you, Neil. Buka satu beg. Ada sirum. Sebelum Bella habis, kita tanya dulu sirum. Korang please tak ajar Jack ni pakai. Sirum buat apa? Tengok, dia punya direction senang je. Take adequate amount, letak kat muka. Mana ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai habis. Kau Sarek kena ni lah, bayar lebih lah untuk ajar semua ni. Pakai mana? Sirup. Memang seorang suruh pakai serum, seorang sunscreen. Okay, nak tengok tak dia macam mana? Okay, dia sini. Benda semua dah ada kat sini. Dah dapat satu set dah. Sekejap lagi pun ada tambahan. Tapi tak tahu yang mana satu. Pakai semua. Jahanam. Mana satu? Percayalah, Jack akan glow up. Nak percaya pun tak tahu mana satu. Pelan lah. Pelan-pelan. Okay, kita pelan-pelan. Serum ikut. Masalah kulit basing-basing. Dia masalahnya tak tahu mana satu. Diorang nak tahu pasal apa. Memang silap orang lah tanya. Mula-mula kan. Mula-mula pakai apa? Sekejap. Apa kata korang beli je satu set. Lepas tu pakailah yang korang biasa buat macam mana. 1, 2, 3, 4 last kali. Nak ajar macam mana? Benda tak kerti. Tengok pada ni lah. Aus. Dapat. Kau saja mana satu nak pakai dulu. Ni kelaka kau jual skincare tapi tak ada Kau pun sentuh kan. Aku je lah berkotak-kotak ni. Kenapa dia tak buat benda dulu lah? Jual kenalah pakai dulu, baru orang percaya. Ni jual dia tak pernah try. Macam mana pakai? Sekejap kita try. Apa yang boleh pakai kalau tak kira pun step mana? Bagi tahu mana satu. Cepat bagi tahu. Yang tak kira lah, tadi dah pakai ke? Moisturizer satu lah. Ni bukan. Ni ke? Kan? Ni ada tulis moisturizer. Siapa yang dah pin? Mana satu yang pin? Cleanser, toner, serum. Banyaknya. Tak nak satu je. Pandai. Ambil yang last kali kan.
Okay. Hi Karina. You still live? Yeah, they are asking if what step should I do, which one is first. So which one? Oh, let me show. So, hi semua. Why? Yeah, hi semua. Hi semua. My name is Karina from Korea. So, we are on COSRX shooting right now. Hi. So they put it like first cleanser, toner, serum, moisturizer, and something. Oh yeah, cleanser. So this is cleanser, Good Morning Gel cleanser. It's very mild, very for sensitive skin. Yeah. 안녕. 안녕. It's the right person to ask. Correct. What did you say? For the past 15 minutes, just say whatever you want to use, you can use. Oh, it's like so funny, right? So then, usually I use this peptide skin booster. So cleanser, booster, then serum. This is our new best alpha-arbutin serum for discoloration, acne scars, brightening also. So we also have vitamin C, but if you too sensitive for vitamin C, you can use alpha-arbutin. It's for brightening skin. Yeah. So okay, I will do later for screenshot. Okay. Okay. Then alpha-arbutin. Then this one is new ceramide moisturizer. This is very good for under makeup. You put this one and makeup very good after. Thank you. I use COSRX before makeup, so. Annyeong Rabun. Hi, Els. This is my new bestie. Apa kena? Kena cakap apa? What I need to explain? We have Rina to explain all the COSRX product here. So we present Rina. Okay, then this ceramide moisturizer is very good. You can try it on COSRX Masuklah tu. under bar M TikTok shop. COSRX TikTok shop. Let me show you. Do you know COSRX TikTok shop? Which one? Oh, no, not you. This one? Screen right now, yeah. This one? Yeah. You can buy it from TikTok shop. Okay, then after moisturizer, I use new Sunstick. This is not available now, but it will be available from end of June. It will be with sale, so try it then. Ni baru the right person to explain, Mama. Tadi orang tanya nak beli apa pun tak tahu dah. You need to buy it with sale. When we launch, it will be like a great sale. I'm telling it only for you. Like, don't tell anybody, okay? Thank you. Thank Everyone. you. It's a very good sale. Yeah, this is for daily use. This is also my daily use in skincare. Step by step, like what's this? Good Morning Gel Cleanser, Peptides, and alpha-arbutin, moisturizer, and Sunstick. If you don't like Sunstick, that's all. Yeah. Old age also can use, like all ages can use. Male, female, all ages can use. Pregnant, for pregnant you can use all, but not vitamin C or retinol. Don't use if you're pregnant for vitamin C and retinol.
Jet sila masuk Jet dalam live tu. Jet must be the model for the product. Oh, I also have my TikTok. If you want to follow me, you can follow me on TikTok. Can I show my TikTok? This one is my TikTok. Yeah. Like, I'm not an influencer or something, but I like to share my things. It's KKIM Lina. Yeah. Can you see? It's KKIM Lina. They ask you to do this. they ask KK. Oh, sorry. Thank you. I am Lina. I am. Yes, KKIM Lina. Thank you so much, guys. Thank you, Jay. So this is all skincare. If you have many questions, you can ask me or like go to Cosrx account and ask there. Yeah. Okay. Oh, my legs. Let me continue. Yeah, that's correct one. Oh, also sunscreen is come with keyring. Let me show. Keyring? What is that? This one. So you put this one inside Yeah. here. It's like casing. Yeah. Buy it with sale. Yeah. Also, we have new masks. It will be come later, not now. But we have now we have this one. Hey, but I already have it in my room, right? The Yeah. one you put. Okay. So dah dapat dah. This one will come later. My name is Karina. Lina. Okay, terangkan semula. I need to work. Okay. If you have questions, please ask later. Where is my drinks? I think this one. Okay, terangkan semula. Korang dah dengar sekali. Siapa suruh tak dengar? Betul lah. Tadi kan bukan bawa sana. Apa Ha. Okay, terangkan semula. Tak adanya korang kena dengar tadi. Tadi kita orang dah bawa orang dari Korea. Betul. Jelaskan korang tak dengar. Lepas tu korang nak ke orang terangkan semula. Mana boleh macam tu. Cik, marah dah Cik. Marah dah. Apa? Ma. Dengar kan? Beg kuning kat mana? Jack speak English. Okay, what kind of question do you want to ask? Terangkan semula. Tak faham. Astaghfirullahaladzim. Punyalah lama dia terangkan. Nak terang? Sekejap. Macam ni kah? Satu, terangkan semula. Okay. Ha. Betul lah, dah terangkan. Bella dekat sana, tengah shooting. Dah. Tak habis lagi? Last. Dengan klik mana cakap klik. Oh, okay. Apa topik? Ha? Topik dia
Macam mana nak pakai? Macam nak pakai. Dah. Tapi tak pakai sekarang lah. Tak pakai sekarang. Sebelum tidur, selepas tidur. Pandai-pandai lah. Kau nak pakai time bila kan? Yang ni time nak tidur pakai. Oh, best gila ni. Okay. Ni kacau lah. Kita dah settle. Sebenarnya ni lah, tu korang hilang. Two boy. Two blue. Okay. Maybe we can just put all now. Okay, ready. Action. 여기 조명 가리면 안 돼요. Okay. Ready. Action. Okay, cut. 앞에 거 써도 될 것 같은데. 알겠습니다. 네, 한 번만 써고 넘어가시죠. 이게 제일 예쁜 거. 네. 네. 본인 하겠습니다. Now we're gonna. 네. This is your favorite Jet punya. Tadi kita tengah pakai lah. First, you're gonna have some start on your finger. You're gonna place it on your face and then okay. 맨날 카메라 보지 마요. 이 정도. 수정하나요? 네. 부드러워보이게. 이건 향이 날 것 같은데. 그러면은 저희 트랩팔 대답할게요. 그냥 지금 동님 아니요 들고 가면 있어요. 잠깐 대볼게요. 이거 맞지? 굳이 찾으셔야면 저희가 사무실로 가져올게요. 네, 괜찮아요. 네. 네, 볼게요, 카메라. 오케이. 해주세요,
완전 내주세요. 네. 맞으세요. 아, 스티브스티. 맞을 것 같은데? 봐주세요. 카메라 안 가져도 될 것 같은데 얘기해주세요. Can we tilt our head a bit so that your right cheek can show more? Yeah. 갈까요? 네. 네, 가볼게요. 레디. 액션. Yeah. Good. And then rub it in. And tap. Someone told me rub and tap it. Alright. Yeah. 괜찮은데? 오케이, 컷. 여기서는 하고 끄면 될 것 같아. F1? Need to bring back from office. Oh. Let me check later. Tadi kan Đây nak cari paper. Luang banget. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey tak angle ni. YB mana? YB pergi gym dulu. Dia orang tak datang set terus. 파운데이션은 또 원래 실장님 물고 다니죠. 우리가 무게를 치니까. YB tak ada. 네, 있나요? Alamak, kejap. Jack je ada, YB tak ada. Sama-sama Nora sikit. Mama Bella mana? Mama Bella sakit kaki. Dia tengah duduk. Oh. Dua gimbal loh. Macam mana nak start? Tak tahu. Kejap nak pasang gimbal. Baik. Dah hidup je. Hidup je. Tak mana? Ada gigi tu. Okay, dah pasang dah. Alamak. Ikut. Ui. Sekejap, kita orang nak pergi. Ada pegang belakang ke tadi? Ni pun boleh ke? Mungkin berat tu, dia tak center. Dia sengit banyak pegang tu. 있나요? 손에 달아요. Jalan tengok tebal-tebal ni. Dia ya. Demo. Baru betul. Jack bawa Jack yang tolong tau guys. Okey tak? Sini okey tak?
Pakai handphone apa? Ini 15 Pro Max kot. Ini 15 Pro. Jauh sikit. Alamak, sini tak banyak space lah awak. Sekejap. Okay, ready. Action. Macam ni okey, macam ni. Nah, duduk sini lah, duduk sini. Viewer suka kat sini. Dah duduk atas ni lah. Okay, good. Oh, dan pegang batang. Sana, ni. Keluar dah. Maaf ya, saya punya videografer ni gila sikit. Lagi haus sendiri. Haus? Okay. Macam mana ni? Muaz tipu tu. Okay. Buat live eh? Live kat mana? Brand. Oh, dekat brand ni? Hari ni nak edit kau sarat ke Doshi? Kau sarat yang nak hantar tadi. Pasti. Jangan buyang. Maaf lah, hari ni moderator memang tak pandai cakap. Farah Naim. Nama je Naim. Hari ni moderator apa? Moderator introvert. You want me to get 5 to 10 minutes, okay? Blush, remove the blush and make it a bit more. Like more the skin. Yeah, after it. Okay. 다음신 어떻게요? 한번 기호처럼 정리하고 이제 이거에서 약간 구도 똑같이 봐요. 네, 똑같이 하고 근데 한번 그 클로즈업 그럼 구도가 안 들어가요. 정면. 이런 건 괜찮은데 그러니까 예쁘게 찍으면 위에서 아래 괜찮아요. 오케이. 근데 조금 멀리 Oh, masalahnya ni stand jack. 근데 나 위에 Tunggu lah aku makan. Kau tak tembok? Ini betul. Ini stand jack. Dia cakap kau selalu kalau record lagi pusing-pusing. Live pun lagi pusing-pusing. Dia kata. So aku cakap ni stand kau. Oh ni ada lah lagi. Ini jack punya, betul. Jack punya. Dia kita dah walaupun setting tu boleh straight kan, tapi sebab tuan dia dah faham dah cara macam mana, cara kerja dia tu. So dia akan ikut je walaupun orang lain pegang. Ada benda boleh dia tak jumpa aku tu pusing. Tak betul pusing. siapa nak air kosong? Semua. Saya. Sekejap, I think ada botol. Ada. Okey, kanan. Wah, dah tahu. Kerja sini ya. Ayo dia. Air ni. Baby kat mana? Satu. Dah lock. 700. Ada cik?
Malu. Ni artis. Hati jemputan. Artis jemputan. Neil Rafi. Nak ais semua. Tak buat. Syuk. Tak buat sini biasa. Baby buat. Dia kata Syuk seksi. Cantiknya Syuk. Wow, cantik seksi. Dia cakap, dia kata sini, dia kata Syuk makin handsome. Dia kata ni jangan buat-buat busy. Jangan wait. Jangan. Jack makin handsome. Hai, tak dapat lagi bro macam tu. Ini dah masuk kat beripu. Betul lah. Dia cakap saya tipu. Naim Fitnah. Asal pula Naim Fitnah? Ingat nak order tadi. Kat sini tu boleh buka beg kuning. Ana, mana? Ana. Makeup buat bahan. Ya, kosong je. Dia kata kau baca komen mengarut dia. Kau bina. Pergi pusing. Sesi shoot dengan YB tak ada ke? Belum lagi. Tak boleh fokus Bella. Bella tengah repair something. Kita shoot Bella dulu. Kita in meantime kita akan shoot dulu. Saya ganti. Kita bagi saya. Namanya YB kat gym. YB kan jaga kesihatan. Yes. Tanya Jack rindu Maksu tak? Dia orang baru busy tadi. Saya akan step in tadi. Nanti edit tukar muka je. Ada yang mengintai. Siapa yang mengintai? Kirim salam Aus. Waalaikumsalam. Aus dah jawab salam. Apa khabar orang Malaysia? Apa orang Malaysia lama? Orang Malaysia. Lama dah aku tak balik Malaysia kan. Orang ni kita simpan dah sikit. Ni tengok sini ke mana ni? Sejak tengok orang ni. Suruh Syuk nyanyi Korea. Tak, aku memang nak berhenti sebab aku tengok. Lama tinggal apa lagi. Syuk macam opa. Kat sini ada lagi opa. Kita pergi kat Brian. Tak mau. Brian tak mau. Tapi Brian sihat je. Syuk handsome. Muka Syuk macam opa. Jangan korang nanti terkeluar balik biskut tu. Tercekik dia. Sedapnya dia makan. Ini apa? Dia baru makan. Baru je dia breakfast. Punyalah padat dia punya schedule tu. Nampak? Sini ada Subway. Tapi dia tak sempat nak makan. Kesian Syuk. Jack makin segar. Ya betul. Bagilah Chan Aus balik kampung dia. Akak, kalau Aus balik kampung nanti akak jemput dia tak? Tumpuk Aus. Kata ni ada live bersama Bas Ex Korasa ke Kosare. InsyaAllah. Ada. Buat screenshot. Pernah ada kan? Di mana? Oh, jom beg kuning sana. Enak banget. Tak manis sangat. Rasa macam coklat yang beli kat Labuan je. Yang ni Atira. Dia kerja kat sini. Daripada Sarawak. Mary. Slay. Ada orang Miri tak? Ada orang Sarawak tak? Yang mana orang Miri? Orang Miri masuk orang Miri. Komen 1. Nombor 1. Komen 1. Sekejap lagi kita nak drop. Purchase ni. Tapi tap screen. komen 1. Hantar sekejap lagi Atira hantar gift. Nanti kita dari Sarawak. Ya, dari Sarawak. Dia dari Sarawak. Kering tekak aku.
Tap screen. Hai, saya orang Miri Sarawak. Hai, betul-betul. Ni. Yang belum share tu share. Tap screen. Ada orang rokok tak? Ada orang rokok tak sini? Oh, nak ajak Syok kot? Tak, nak tunjuk mana nak rokok. Oh, ingat nak ajak tadi. Tapi sini boleh je kan? Kan? Vape Special place. Kalau sini? Sini boleh vape. Inside kan mom. Baik je atas ke situ. Aku tak tahu kalau aku tak apa nak curi aje. Oh, Aus cakap kalau dia hisap dia nak suria je. Yang sejuk-sejuk yang dia tak nak. Kita dari Brunei sayang Bas. Alhamdulillah. Boleh tak Bella? Okey. Apa jangan dekat? Dari belakang boleh ke tak? Dari belakang? Dari belakang. Oh, tak nampak pun. Nampak tocang je. Okey guys, tocang je boleh tak? Tocang je. Itu lah, saya bagi sikit lah. Saya bagi sikit. Tocang je. Sabah Sandakan, Viana. Tocang pun tocang lah. Ya, tahulah panggil ponytail. Banyak Munas dah boleh buat live. Saya saja je bahasa kampung. Dari Sandakan ni. Sandakan kat mana? Brunei hadir. Jannah. Sabah dah tu. Oh, selamat tengah hari. Mana princess dia? Princess apa Aira? Johor adik. Oh, Johor. Maksud dia nampak tocang pun tak apa. Oh. Tu tocang. Oh, tak boleh banyak-banyak. Oh. Halo Ustaz. Apa khabar orang Ustaz? Aus cakap apa khabar orang Ustaz? Mana YB bersenang. Apa khabar orang Ustaz? Awai tak kalut. Awai tak kalut. Check out sekarang. Sandakan hadir Taiping. Bestnya. Saya orang Taiping. Tu Aus orang Taiping. Proud Taiping. Saya ada soalan. Zoo Taiping meriah lagi tak? Saya dengar cerita Zoo Taiping awan dia dah kurus-kurus. Saya tu dah Sabahan tu. Aus dengan Sabahan. Lagi 9. Merecik awal. Kelantan. Oh, demo Sendu Zoo tu lah. Kelantan dia. Oh, Kemah demo. Bukan luar doktor. Ipoh Mali Ipoh Sam Sui Sui Zha Se Vietnam here. Hello from tahu kita orang sama Taipei. Makan dulu. Ini mangga kering. Siam punya lah. Kat Korea tak ada. Beli kat Siam, makan kat Korea. Mekah, Saudi. Alhamdulillah. Sana hujan tak Mekah? Ke musim panas? Sporting lah host ni. Aduh, terima kasih. Ya, awak lah orang pertama yang kata saya sporting. Mangga Datuk Ali dah habis dah. Mana YB bersukan. Oh, Nilam Masjid Tanah. Mangga Ali Syukri. Bukan. Mangga dia dah sold out dah habis dah. Handsome Syuk. Syuk senyum sikit. Tu dia Syuk mini love. Betul ni. Tak hujan Mekah. Dia hanya boleh function kat Korea. Sekarang ni pukul 11.54. Dia busy lah. awal sejam daripada Malaysia. Nak tengok Bella tak boleh. Bella tengah bersiap. Saya payung dia punya tocang je. Yang lain saya tak boleh tunjuk. Tapi tu Bella betul lah, bukan Bella palsu. Tu tocang betul tu tengok tu. Tocang betul tu. Bas kat Korea berapa lama? Tak tahulah nak. Kerja siap kami balik lah. Host handsome tak? Saya tak handsome. Saya muka macam Arab-Arab sikit. Ada misai pendek sikit. Saya ada janggut pendek-pendek sikit. Macam tu je lah saya. Tak tahulah nak. Naim handsome. Saya bukan Naim.
Naim tangan dia dah lengur. Tadi lepas tu dia bagi saya telefon ni. Kau single tak? Aduh, saya dah kahwin. Anak satu. Comel anak saya. Ingatkan shoot Korean tadi? Ya. Dia jalan dekat Myeongdong tu, ada orang Korea tu tanya arah dekat dia. Annyeonghaseyo. Dia tanya lah tandas kat mana. Lepas tu shoot pun cakap, oh, I'm not Korean, I'm from Malaysia. Oh, tapi shoot orang kaya dekat Korea tau. Kau buka dompet dia tengok berkepuk-kepuk. Siapa sponsor pergi Korea? Oh, Cosrx sponsor lah, of course. Right. InsyaAllah. Bray kita punya baju, prep baju. Naim janggut macam Walid. Mana ada Naim? Masa bila pula Naim? Saya bukan Naim yang pegang yang tadi tu. Lepas tu tangan dia cramp. Lepas tu saya lah ambil alih. Tengok host lah, tak bagi tengok Bella. Oh tak boleh lah, nanti tengok saya lagi. Semakin sikit pula view tu. Yang mana tocang Bella? Tocang Bella. Oh. Okay. Naim staff Cosrx ke? Bukan. Kami marketing department untuk Cosrx. Saya bukan Naim, saya Muaz. Bukan Naim. Saya bukan Naim, saya Muaz. Demi bas dan tukar produk. Semoga hello, amin. Tapi kalau tukar produk pun pakai kena cari yang betul. Kalau kita main bedal je, tak ikut skin type, tak elok juga. Betul tak? Betul. Syuk kata betul Muaz. Oh, tocang terlebih. Okay. Semua yang pergi sana kau cari sponsor ke? Ya betul. Makan, minum, tidur, baju, kasut, duit belanja, semua sponsor. Kami tinggal bangun pagi, pakai baju, datang makan, kerja je. Cosrx memang brand dipercayai. Alhamdulillah, betul lah ni. Saya pun kadang-kadang curi diorang punya snail mask tu pakai. Tak adalah saya curi, cuma ada spare tu saya ambil masuk dalam bag. Bestnya, wow, rezeki. Alhamdulillah. Cosrx ni best. Kantoi. Kalau nak kerja Cosrx, datang HQ kat Korea. Ada juga orang Malaysia kerja sana. Yang Atirah tadi tu, dia orang Miri. Tapi kena pandai cakap Korea lah. Kalau tak pandai, ambil kelas dulu. Kalau tengok shoot pun okey. Okay, saya tunjuk shoot lah. Tocang Bella kita tarik sikit. Apa tu? Singapura dia jual. Ada Cosrx Singapura ada. Depan ni orang mana? Shoot orang? Saya orang Kuching Sarawak. Orang yang sesat. Oh, Syuk kata dia orang yang sesat. Sesat di hati awak. Satu bilik hotel berapa orang? Satu bilik hotel 2 orang. Tiket fly pergi balik 4,000. 4,000 5,000. Hotel 8,000 kot. 5 hari tak silap. Korang tanya topik menyimpang. Saya orang Terengganu. Syuk orang Terengganu. Jangan tarik tocang Bella, nanti Jack tackle. Oh gila. Tak ada. Sebelum Jack datang tackle, Bella dah lempang dulu dah. Saya dah pakai pad tag Jack tu. Sangat bad. Bella dah siap. Biru-biru kau. Ini kita sama pula baju dengan Bella. Nampak? Tengok baju Syuk. Lepas tu tengok baju Bella. Kau ada. Takut saya dia marah je. Jangan terkoyak baju Syuk je. Sedondon Syuk dengan Bella. Syuk bulan nakal sebenarnya. Sekejap. Awak nak cakap apa tadi? Tak payahlah ni. Dia kata Cantik lah baju Aus hari ni. Selfie. Ya Allah. Baik tak tunjuk. jealous YB nanti. Tak adalah, YB okey je. Kalau kita gurau-gurau macam ni, YB okey. YB sporting. Bagus YB. Nanti YB jeling. Tak adalah. YB okey. YB sporting. Sebab kita nak sambung shoot, so kita nak end live sekejap. Nantilah ada masa kita live lagi. Sebab bateri telefon ni pun nak habis.
Ya betul, YB matang. YB okey je. Dia bergurau, dia bahan orang kuat juga YB ni. Korang nampak je dia macam tu. Saya berapa kali kena dengan dia. Sedapnya shoot makan. Bertepuk sampah. Nampak je YB macam tu. Dia tembak orang memang tak bergurau. Dahsyat tu bergurau dia. Shoot pandai tahan-tahan jeling YB. Sebab sorry guys, saya nak off dulu, nak charge bateri. Jumpa nanti kalau ada petang pukul berapa? 2.30 macam tu. Kita nak charge telefon sekejap. Thank you host. Ingat Muaz Ingat Muaz. Suara macam ni host dia nama Muaz. 1.5 1.5 Malaysia, 2.5 sini. 1.5 Malaysia. Sorry, 1.5 Malaysia. On notification live tu jangan lupa join. Okey, terima kasih. Payung sikit baju YB. Payung sikit baju YB. Ini yang colour biru juga ni. Mantap coy. Ini one piece. Seluar campur baju untuk YB. Hoi, ini kalau tak pomen juga tak tahu lah. Yelah. YB abang bengkel. Semat gila. Abang bengkel. Ni Sepana Jaya. Sepana Jaya from Korea, Kosaret. Jumpsuit jumpsuit tu baby. Yang ni yang orang tua pun ada jumpsuit dah lah korang nak tutup ni, nak cas telefon ni tak habis lah baca komen. Dia layan habis dulu. Petang pukul berapa? 1.30. 1.30. Nak makan. Okay guys, minta maaf saya nak sambung pegang kamera balik. Dia sini je. Tu tunjuk YB.